Macam menarik je bazar Ramadan zaman ni. Robot, boleh tak bagi info tentang Bazar Ramadan tahun 1996? Ramadan pada masa ni berbeza dari sekarang. Beza pada suasana. Kemeriahnya lain dari sekarang. Ada bazar Ramadan yang meriah. Sekarang Juadah berbuka semua order je. Manusia sibuk. Dan bazar Ramadan pun dah tak ada di bandar besar macam ni. Ramadan sama seperti bulan biasa. Kalau lah saya dapat pergi zaman tu tu. kan best. Dah lah Bot, saya pun dah nak balik. Abah tunggu nak buka dah tu. Kita masih bersiaran sehingga jam 8 malam ini. Waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur ialah 7.26 minit malam. Macam mana agaknya Ramadan zaman tu? Abah mesti tahu. Zaman sekarang semua makanan order Grab je. Hello, Bah. Hello Arfan, dah bertolak balik ke? Abah dah sediakan Juadah berbuka ni. Ya, Bah. Arfan dah on the way ni. Ada nak tambah apa lagi ke untuk berbuka? Cukup dah ni Arfan, kita berdua je berbuka. Abah tunggu ya? Okey, bye-bye. Sedap lauk ni. Selera rasa. Kalau zaman dulu, berbuka lagi meriah, Juadah lagi menarik. Arfan teringin nak rasa macam mana suasana puasa zaman dulu. Bazar dia macam mana? Oh, zaman dulu lain sikit lah. Kat mana pula ni? Bilik nampak lain je ni. Arfan, cepat kemari. Dah bangun tu kan. Nak ke bazar pula ni. Dah pi bazar Ramadan cepat. Nanti habis pula kuih kegemaran atuk. Saya kat mana ni? Kenapa semua nampak lain? Atuk ke tu? Atuk ke ni? Saya kat mana ni? Kenapa saya kat sini? Ya, atuk lah ni. Tenang Arfan. Arfan kat rumah atuk ni. Kat kampung. Dah. Pergi siap-siap ke bazar Ramadan pula. Nanti lewat. Banyaknya pilihan. Nak beli yang mana satu ni? Singgah dulu, kuih-kuih sedap ni semua istimewa. Try lah kuih ni, buat sendiri semua ni. Atuk saya suka yang mana? Oh, yang ni paling popular. Atuk mesti suka. Ni lah kuih kegemaran Atuk, buah Melaka Cik Ani. Baiklah, inilah kuih kegemaran Atuk. Inilah kuih yang Atuk suka tu. Kuih ni lah Atuk suka. Sekotak terus dia bagi. Ya, sekotak besar Cik Ani suruh bawa balik. Mimpi rupanya. Siap pergi bazar Ramadan. Macam betul-betul lah tadi. Kuih buah Melaka Cik Ani. Ish, mimpi. Arfan, oh Arfan. Dah bangun ke? Sahur. Bangunlah, lewat dah ni. Ya Abah, Arfan dah bangun ni. Abah lupa tadi. Jiran depan rumah bagi kuih ni untuk Arfan. Kuih ni, macam pernah lihat. Kuih ni kuih kegemaran Atuk ni. Siapa yang bagi ni Abah? Jiran depan ni, orang kampung atuk kau juga lah. Dia bagi kuih ni. Kuih ni tak ada dah zaman ni. Tapi Arfan pernah makan dah ni.